Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada rancangan Tada! by Ana dan Nisha. Kepada seluruh yang menonton, dapat feedback yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe, yang dah tekan, yang dah follow page ni kan, channel ni memang. Nanti dia ada. Nanti editor tolong keluarkan ni sebab yang tengok kita yang bukan saja daripada Malaysia. Terima kasih juga daripada fan-fan. You ada fan dekat Singapura. Dekat Indonesia ada. Indonesia ada dekat, I tahu itu dekat Myanmar. Itu pun Endon sebab kita punya bibik saudara. Bibik punya saudara. Ada dekat Selatan Thai ada. Ada banyak-banyak. Sawadikap. Dekat Korea Selatan ada. Korea Utara. Korea tu ada. Ada. Korea Utara ada. Lepas tu kita ada daripada banyak tempat serata dunia lah. Terima kasih yang telah jangan gelak sangat. Okey, dan untuk episod kali ni yang bulan puasa ni, yang lepas je dia ajar masak sahur kan, masak telur. Hari ni apa pula you nak ajar kami semua ni? Minggu ni I nak buat laksa Penang. Laksa Penang. Yang belah-belah Pertuwut ke belah-belah balik pulau? Penang sayang. Penang. Penang. Seluruh Penang. Okey, ajarlah kami membuat laksa Penang. Jadi kepada makcik-makcik semua, bonda-bonda semua, sila catat. Inilah dia. Ini adalah resepi I. Resepi sama je, tapi ni cara I. Ni cara dia. Kau kenapa? Ni cara dia. Biarlah cara dia lah. Kau beli. Thank you. Tak cabut lagi. Tinggal you. Okey, dan kepada anda semua, kita ada satu kuis yang kita akan bagi hadiah kalau korang betul. Soalannya adalah, berapakah harga? Ada ke? Tiba-tiba je ada kuis. Ada kuis. Jadi kalau korang dapat teka yang terhampir, kita bagi hadiah. So, Ana akan masukkan bawang. I suka bawang banyak. Lepas tu ni adalah cili kering yang dah direbus. Masukkan. I akan masukkan cili merah ni sebab I nak pedas. Tapi ini macam tak muat sebab blender I kecil. Sayang, apa lagi? Syarikat blender semua. Sila ambil badan, bagi dia peluang. Bukan. You lah belikan blender besar. Okey, nanti belikan. I nak masak banyak untuk orang, okey? Ini kan untuk duta blender. Tak. This one belacan dengan udang kering. Sebab bagi dia kick, rahsia dia. Anda blend lagi. Tunggu. Dengar itu. Bunyi blender berbunyi. So, masak laksa ni tak payah tumis. Jadi tak perlukan minyak. Sebab minyak mahal. Kita tak dapat bantuan kerja. Ya. Jadi, jangan pakai minyak. So, masukkan yang di blend tadi. Alhamdulillah, sangat baik hari ini kan. Betul lagi ke cuaca kat luar dah gelap? Kenapa saya ketipu kan? Tak apa-apa saya lambat masak. So, kita masukkan ni adalah air rebusan ikan. Air ikan yang tadi kita rebus tu jangan buang. So, kita masukkan air dia. Lepas tu, ini adalah ikan yang di blend. Yes, pandai. Air tak ada sudu. Nampak? Itulah patutnya you. Sebelum dia cik sudip, kita akan masukkan, hello, kamera. Kita akan masukkan air asam jawa. Sayang, itu bukan sudip yang. Sayang. Kita buat kuih yang. Susahlah you ni. Nanti next ambil season yang bijak sikit lah. Apa sudip kan? Itu sudip. Masukkan ikan. Ikan ni Ana dah blend dah. Ana suka buat ikan yang banyak sebab sedap tau makan banyak-banyak ikan ni. Oh, best. Ana pakai ikan apa tau? Ikan puyuh. Ikan puyuh buat halau. Dia anasi jahat kan. Betul. Kalau siapa yang beli ikan puyuh tu kan, dia akan bagi signal. Pss, macam tu. Macam tu. Itu sejarah je. Orang kena tipu dengan Tiana ni. Dia punya bau ikan tu dah naik tau. Dia pandai masak sayang. Apa pula tak boleh masak? Kita macam-macam benda kita boleh masak. Contoh? Taklah. Tak ada. Sayang, kalau you ingat, dulu masa baru lepas kahwin, you masakkan I apa? Maggi. Maggi apa? Maggi campur Milo. Maggi? Maggi? Betul buka dah ada Milo kan? Sweet kan? Sweet. Masa tu baru kahwin, jadi benda tu rasa macam sweet. Sekarang rasa macam, apa siap kau ni? Apa siap macam tu kan? Dulu saya sweet. Tapi yalah, benda sweet ni tahan tak lama. I akan masukkan ni. Ni apa sayang? Kalau you tahu. Astagfirullah. Orang Johor takkan tak tahu masak asam pedas pakai tu. Apa dia? Bunga kantan. Siap you Sayang, pandai you. Yelah, takkanlah seluruh rancangan anda nak nampak bodoh.
Bunga kantan ataupun nama sertifikat Assalamualaikum Assalamualaikum. Oh, yo. Yang bijak betul yang minggu ni yang. Dia tumbuh di tanah-tanah rata yang terdapat lebih kurang 20% tadahan hujan yang akan turun ke tanah tersebut. Bijak yang. Hai kau dengan orang yang bijak yang. Tanaman tersebut diusahakan sekali sama. Okey Zai. Ini apa? Ini apa? Tu daun ni lah. Tom. Hai. Takkanlah you tak tahu yang ini you tengoklah ni. Daun kusum. Betul yang. Ni daun apa? You tahu. You bijak yang. You bijak. Daun pudina. I bagi clue. Okey. Som. Daun kesum. Inilah dia daun kesum tuan-tuan dan puan. I suka letak banyak. Daun kesum ni. Ni daun kesum. Ataupun nama saintifiknya Cosumtus speciputus. Saya akan masukkan gula. I akan masukkan. Pasti sedap. Ni masuk sikit je. Lepas tu nanti selebihnya masuk garam. Sayang, Ya, betul. kita ada anak kan? Kita rasa macam kita je kena buat benda ni. Kan kita ada anak. Bila kita ada anak, kita ada orang suruhan. Ya. Rizky, Okey. tolong godakkan. Ayah dengan Mami sayang awak betul-betul. Jadi Mami harap dengan Ayah harap awak jadi anak yang baik. Untuk jadi anak yang baik, kena dengar cakap mak dengan ayah, betul? Ni godak. Lagi mati sebab ayah. Ambil kursi. Ya, betul. Tinggi anak Mami. Okey, tuan-tuan dan puan, ini eksklusif untuk anda semua. Inilah anak saya, Iki. Iki, soalan pertama, apa perasaan salah sekolah? Apa perasaan? Jadi takut. Iki takut masa sekolah tu. Tapi Iki tak nangis. Nangis? Iki nangis? Ya. Kata itu tak nangis. Nangis lah. Bila hari kedua, Iki tak perasan sekolah tu lagi. Tak. Iki pula. Mami dah hantar Iki sekolah tu. Ayah tak tahu sekolah Iki kat mana. Lepas tu ayah hantar sekolah kampung Tapi Melayu. kan lagi selalu salah. Laki selalu salah. Maknanya yang salah Izki dengan ayah. Betul. Macam ni, Iki nangis tadi. Buatlah sikit. Oh, memang anak senyum. Memang dia ada bakat seni. Kau ni asyik nangis saja ya. Dia boleh berlakon lah. Dia ada bakat berlakon lah. Kita akan try bakat lakonan Iki boleh? Okey. Iki masak. Dikatakan ni mak tiri. Mak tiri marah Iki. Iki dalam keadaan yang tertekan. Ni ayah. Ayah Iki pergi kerja. Ni ayah kandung. Nanti ayah datang. Iki mengadu kat ayah, okey? Okey. Cakap mak tiri selalu je buat Iki di rumah. Okey? Boleh? Suruh masak pun nangis. Masak je pun. Masak nangis. Sikit-sikit cakap nangis. Masak. Sayang. Ayah jadi masak. Iki masak tapi kenapa Iki menangis? Kenapa Iki nangis? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Panas Itulah. Kenapa? Mami dah cakap. Mesti jangan cakap dengan ni. ayah. Kenapa? Kenapa Iki nangis? Saya. Ya. Tadi Mami saya ingin masak sendiri. Apa? Maksudnya betul lah siapa ni. Awak ni. Dia buat apa lagi Iki? Dia buat apa lagi? Salahkan hantar sekolah. Rupanya awak salah hantar sekolah. Lepas tu awak buat anak saya macam gini. Awak ni memang... Mari sini anakku. Mari sini anakku. Baiklah. Jom. Yang dah bawa Cari yang. mak baru. Mudah juga. Masak ni pun untuk kau makan juga tau. Wah, mudah ni. Ayah mula tak bersetuju. Tapi dengar macam tu macam ayah bersetuju lah. Ayah betul-betul karakter betul lah. Iki, sebetulnya lah. Iki nak ke mak baru? Oh, berlakon. I tak boleh yang. I yang karakter yang dia nak mak baru yang. Dia berlakon je lah. Budak-budak berlakon pun takkan lah. Ya, awak takkan jumpa mami yang baik macam ni tau. Awak dah pergi apa ni dah cari mak baru dah pergi? Dah tak apa dah. Orang guru aja kan? Dah pergi cari mak baru. Ya? Kalau betul-betul takkanlah ayah nak buat macam tu. Kan? Ayah. Apa dah apa? Tak apa, biar ayah uruskan sendiri. Ayah tengah cuba hidup sendiri. Abang, ayah cuba, abang. Saya dah cuba untuk hidup sendiri. Tak apa. Mana Mi ya?
Sabar. Korang, selepas tu, Ana tadi macam nak masak dengan happy-happy. Tapi bila ada perkataan mak baru tu, I terus nak serius, okay? So, kita guna botan ni. Tepi. Dah tak apa dah. Dah. Go dari sini. Dah. Biarkan ni. Kita duduk sini. Ana guna ikan kembung, ikan selayang dan Ana akan juga masukkan ikan sardin sebab dia lagi more macam sedap. Tapi kuah dia Ana tak pakai. Bagus lah. Tadi bagus ikan jaga macam tu. Terbaik. Ai tak habis lagi Nizam. Nizam. Betul-betul dia suka kalau you ada dapat ni ya. Mungkin dia dah tak jadi pekerja tiri mungkin. Kalau tadi dia macam pekerja tiri kan mungkin bila you ada rumah baru mungkin akan backup pada dia ya. Nanti akan tanya dia, Nizam, makcik lawa baru. Awak bos. So Ana akan apa tu? Otak air tak boleh nak fikir dah. Air tak asyik fikir siapalah perempuan bakal jadi madu air tu. Korang setuju? Papa bangga sama kamu nak. Wah, yang dia menang ni tak ada pula I dengar you ayat papa bangga sama kamu. Wah, tiba dia ajak cari mak baru. Wah, begitu bangga ya. Kamu lah pewaris CEO sebenarnya. You ingat senang ke kahwin dua? Sayang? Ya? Senang ke? Saya tak cakap. Saya cakap kan. Saya rasa rancangan ni sampai minggu ni saja. Tidak akan disambung lagi. Rizky kecil lagi. Rizky cakap senang lah. Cuba tanya ayah. Rizky tengok. Mami seorang ni pun Rizky rasa ayah senang ke nak jaga? Nak handle? Susah Iki sebenarnya. Ayam susah. Ha. Sebenarnya Iki memang tak boleh kalau kita nak kahwin lebih daripada satu. Ayah sedih nampak. Ni dah hancur. Kak nak masukkan dalam ni. I punya laksa akan meriah dengan ikan. Ya. Setiap you masukkan dalam mulut tu, you akan rasa macam, banyaknya ikan lah macam tu. Nak masak ni nak sedap, mak I selalu cakap, mak dengan orang abang I. Dia kata bumbu kena lebih. You tahu bumbu tu apa? Bumbu tu yang macam ni lah. Segedak-segedak tu apa semua. Dia punya isi. Rempah. Isi dia semua tu jangan kut. Kedekut. Masukkan air sebab nak bagi dia banyak Wah. So ni biarkan dia masak menggelegak macam tu. Ana akan sediakan side dish dia. Side dish. Ana ada kondimen dia. So, kita ada timun, nenas. Dia terganggu tau dengan mak baru. Dia terganggu. Dengan bawang dan telur. Sekejap lagi Ana akan letak satu limau. Dia ada kena limau. So, ni dia biar mendidih. Ya. Mami okey je lah. Mami tahu lagu kau. Lagipun okey lah kalau ada dua mak. Dia boleh kejutkan Iki. Mami boleh masak. So macam mudah lah. Kenapa perlu satu kalau boleh dua? Mami okey je. Don't worry. Okey sayang. Okey. Dah siap dah? Alhamdulillah. Mudah sayang. I suka buat laksa ni mudah. Dia punya bau tu tuan-tuan dan perempuan. Bukan saya nak cakap apa dah. Memang sedap lah. Terbaik Tapi lah. itulah sayang yang I masak, I suka pedas. Tapi okey je, you boleh makan. Panas-panas sayang. Mantap Pak Abu. Orang mantap Pak Abu, mantap Pak Abu siapa? Tak tahu lah. Tadi masa I marah, dia boleh. Dia tak marah, dia macam okey. Dia macam tak boleh. Pula dia kena marah. Rizky buat Mami marah. Dapat Valentine. Okey, ni lepas tu, dia letak dah. Susun dia kat tepi sini. Macam tu. Ambil ni apa? Timun. Timun. Lepas tu ambil telur kat sini. Lepas tu ambil nenas. Tak nak. Ambil nenas. Lepas tu ni apa? Limau. I perahkan Okey, bismillah. Jadi ini ada untuk episod kali ini. Laksa Penang. Jadi kita jumpa lagi dalam rancangan akan datang. Tada! Baik Ana dan Nisha. Mantap. Jadi yang macam kita bagi tahu awal tadi, berapa harga kuali ni, periuk ni kan, harganya ialah siapa yang terkepada dapat ni. Kamera. Tak buka lagi Bukti baru beli. Thank you ni pun ada. RM84.90. Siapa yang tekan 85 boleh? Boleh. Tak ada. Hadiah apa ya? Hadiah nanti saya akan bagi gambar kami berdua. Kalau macam tu, salah pun tak apa. Bertiga.